Baca ulang. Ulang ambillah mikrofon di depan ni. Oh. Bazar hari pertama nak pergi mana? Apa tu nak buat? Saya pun tak tahu nak buat apa sekarang ni. Lagu apa? Terima kasih Apek Mai, terima kasih. Ya Allah, nak 3 juta, 2.4 dah, 2.4 million. Bazar mana? Kalau saya beritahu, maksudnya saya gila. Bazar hari pos pertama. Promote bisnes saya ada bisnes sambal saya, paste masakan. Tapi sekarang ni kita tutup dulu dekat Beg Kuning, semua tu tutup sebab kita buat repack balik. Sebab kita ada apa, dapat halal dengan mesti, apa aku cakap ni, dapat halal dengan mesti, so nak letak logo halal dengan mesti, jadi kita repack balik lah. So lepas raya saya akan, insyaAllah lepas raya, sekarang ni memang tak terhandle lagi. Lepas raya insyaAllah fokus apa je. Baik, saya fokus ni, saya cuba fokus. Okay. Salam dari Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cici. Terima kasih Syah. Siapa dress shop saya? Saya sendirilah dress shop diri saya. Sendiri-sendiri je awak. Tak penat ke? Penat. Kejap lagi saya nak balik. Penat. Tak dapat nombor fast pula. Apa dia? Laju betul semua komen ni. Laju betul korang betul-betul bersemangat ya. Saya perhatikan korang. Macam mana korang perhatikan saya. Saya pun perhatikan perangai korang ni. Bukan main bukan main. Korang punya tak relax tu agak menekan ya. Saya rasa tertekan sekarang ni. Agak menekan dan saya rasa tertekan. Jadi korang berhasil ya. Alhamdulillah. Kami restu. Restu kumpulan restu ke? Kumpulan restu. Tahu kumpulan restu? Penantian, kepastian. Gelak macam CEO dah. Aish. Tak ada orang. Q jangan marah. Tak, saya tak marah. Saya senyum. Laju betul. Adakah dia semakin menurun? Tidak. Dia start pada 8, tadi dah turun daripada 16K ke 8K.
Tapi dia stuck kat situ. Dia stuck kat situ. Agak setia Semua kat sini agak setia. Naik balik Naik balik kenapa Go fast. Macam mana orang tahu fast is watching? Macam mana? Kami sunyi. Adakah sunyi tu adakah sunyi tu sesuatu penyakit yang berjangkit? Adakah? Dia agak berjangkit lah sunyi tu. Oh, berjangkit. Vitamin. Kami tunggu vitamin. Vitamin C. Sebentar. Korang tenang-tenang. Boleh tenang. Tenang. Kita boleh lagi. Cik invite. Bagi. Cik invite. Tapi kalau invite tak bagi hint susah. Kita bagi hint invite sikit. Kalau begini rasa You tenang. Baik, saya bertenang ni sekarang ni. Saya bertenang sekarang ni. Cik bagi hint. Saya tak tahu macam mana nak buat ni. Sekarang ni saya nak buat apa sekarang ni? Buat sepuluh. Buat lagi. Saya boleh menari. Saya kena buat. Wadidau? Oh, ada minta wadidau. Wadidau kena ada dengan tim. Wadidau tu. Cuba buat. Cuba buat demo wadidau. Laju betul Laju betul ni. Terima kasih semua. Sekejap saya kena nafas. Jangan tekan. Kesian dia, mungkin dia berehat. Mungkin dia Yalah, Dia bukan free hair kan. Untuk dia tiba-tiba join saya live, kena pakai tudung, kena bersiap, macam tu. So saya faham benda tu. Kan, betul tak? Terima kasih. Jangan menekan. Ku bermohon kasih, ku bermohon sayang padamu wahai kembang. Dalam rindu kasih, hamba tak tertahan menanggung. Saya lupa. Wasabi her. Wasabi her. Kalau fast masuk ni. Masuk dah. Ya ke? Macam ni nak tengok. Oh my Cepat. Tak boleh. Sungguh nama pas balik mana. Dia tak ready kot. Tak apa. Jangan tekan-tekan, okey? Macam saya cakap tadi, perempuan fast, dia bertudung.
dia bertudung, jadi dia kena bersiap kan. Betul tak? Naik balik ke? Ku bermohon sebab nyanyi balik sedap lah. Sambung nyanyi. Sama nyanyi ke? Ku bermohon kasih, ku bermohon sayang padamu wahai kembang. Dia bagi dulu. Dah 10 lah. Ke mana ni? Saya tak nampak dia bagi nyanyi. Oh, rehat tu. Dah 10 dah. Dah 29 minit. Ish. Bagi lagi ke kita. Saya malu. Cuba buat awak tak marah. Tak marah macam mana? Dah naik tinggi kan? Bagi lagi. Sekejap Sekejap ya, semua Tak tahu dia nak expression apa muka dia. semua bertenang. Semua bertenang. Saya percaya dia tengah berehat. Okay, saya percaya dia dah tengah berehat. Okay, kenapa naik balik ni viewers ni? Dia dah 3M? Dah 3M dah? Wah! Sumpah saya tak pernah. Ha? Sumpah saya tak pernah duduk dalam live orang macam ni lama. Kau tak dah 10. Okay. Dia pergi di mana? Dia bagi lagi. Oh, Tak masalah takut kan aku terjebak. Alah, masa-masa aku terjebak. Ke Alif Zai. Bunyi dia apa ke kawan? Awak. Awak tak masuk lah saya. Dia bagi terus lagi cikgu. Ha? Kejap. Saya okey. Korang nak invite dia ke? Saya dah cuba invite dia tadi, dia tak naik. Saya dah invite dia tak naik. Maksudnya dia tak ready. So kita kena faham benda tu. Okey. Semua jangan menekan-nekan. Dia membuat saya tertekan. Lagi sekali. Baik, saya akan cuba sekali Saya akan cuba sekali lagi. Sebentar. Saya tu pun tak pandai juga benda ni sebenarnya. Tapi terbentar. Tiap kali nyanyi dapat bunga pas bagi. Sekejap, saya tengah cari dia. Laju sangat ni. Saya tak nampak lah. Saya tak nampak dia dah. Ataupun mungkin dia kena. Saya tak nampak dia dah. Saya tak nampak. Awak saya tak nampak. Kejap Kejap. Saya tak nampak, laju sangat. Sekejap. Dia ada komen. Itulah pasal saya tak nampak komennya. Mungkin moderator saya pun tak nampak juga komen tu. Kejap Maksudnya cepet. Maksudnya sepanjang-panjangnya kita dah start information. Komen semua. Okay.
Saya tak nampak komen tu laju sangat. Dia kata Fast kan? tak baca, saya tak nampak. Fast tengah pakai tudung. Tahu je. Saya, Baca tak? tak, saya tak baca komen, saya tak nampak pun. 25 ke kat sini lah. Nombor 5 dan list. Nombor 2 dan list dia dekat sini. Sekejap saya nampak. Nombor 5 saya try. Okay, saya dah. Kali ketiga. Fast hantar emoji. Kat mana dia tengok ni pandai gila kan? Oh, okay, saya faham. Baik. 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 Okey. Okey, kita jangan tekan-tekan. Saya dah dapat komen ni dah. Dia tak ready, dia tak pakai tudung, dia tengah tidurkan Fatimah. Okey. Dia tengah tekan-tekan. Okey. Dia tak pakai tudung, dia tengah baring dengan Fatimah, tidurkan Fatimah. Okey. Lek. Yelah, terima hakikat lah. Saya seorang tak boleh ke? Boleh. Kenapa ya? Apa Alif Zai? Bunyi dia apa? Tak boleh. Tak boleh. Tak ada. Tak boleh saya seorang. Ya Allah. Alif Zai. Lambat. Okey. Kawan-kawan, saya pun nak gerak dah ni. Pukul 12 dah. Kan pukul 12 dah. Kita pun nak gerak, nak balik. Penat juga. Saya daripada pagi tadi. Kawan-kawan saya ni lah suruh saya buat live. Nak tengok saya buat live depan mata diorang. Saya cakap terima kasih pada semua yang sama-sama dengan saya. Terima kasih banyak. Tak boleh berhenti. Oh, tak boleh stop. Oh, macam tu. Perlukan vitamin. Oh, bagikan saya air tu. Saya rasa haus pula. Terima kasih. Boleh. Saya rasa haus pula sekarang ni. Bismillah. Kelas kan? Bismillah. Gelas sama macam fast malam. Gelas sama macam fast malam. Okey, kawan-kawan semua, bateri saya pun nak habis. Bateri saya dah merah dah nak habis dah. Saya kena end live dulu. Nanti bila saya buat live. Okey? Betul, bateri saya habis. Betul, saya tak tipu. Kecewa, jangan kecewa sangat. Jangan kecewa sangat. Tenang-tenang. Okey? Dalam hidup kita ada up and down. Kita kena reda dengan kita punya bersahabat dengan takdir. Aish. Sahabat dengan takdir mati. Alah. Bateri nak habis lah. Saya nak balik. Okay. Oh, live kat rumah pula. Oh, sambung kat rumah. Oh, okay. Kita tunggu Sambung kat rumah ke? Live 2.0
Barang-barang budak-budak ni semua kat sana. Orang 2 hari lepas pun tak balik. Okay, saya end live dulu. InsyaAllah nanti kalau kita ada umur panjang, kita punya rezeki, ada umur lagi, umur panjang, bernafas lagi, ada waktu yang terluang untuk saya buat live lagi. InsyaAllah seorang ke tu saya risau. Saya ada ni, ada adik saya kat depan saya ni. Ada tim saya, ada tim. Ada tim. Okay. Awak risaukan saya ke? Aish. Blushing. Member blushing. Wah. Bakso comel. Aish. Betul ping ke? Nampak ke dari depan? Nampak dari depan Allah. Kau apa berlaku? Aish. Pas dari risau saya balik lah. Okey, saya balik, okey. Pas dari risau. Okey. Memang dah bateri saya habis dah. Telinga saya semua merah. Okey. Kita akan jumpa kita. Ish. Kita buatlah nanti, okey? Umai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bateri merah. Bye-bye. Bateri habis. Jangan end apa, bateri habis. Bateri dah berapa je. Okey? Dah pink dah. Powerbank ada powerbank. Dah pink dah. Powerbank. Saya ada. Cepat Saya ada. Aish. Buat nak baca. Dia beli powerbank. Tak ada saya hempas power bank tu nanti. Buat. Ha? Buat. Bateri tak ada dah. Macam mana? Tak boleh, nanti tak boleh berdiri. Kau pakai power bank, dia tak boleh berdiri. Dia tak ada tempat. Saya ada stand. Tak ada stand pun. Okay, fast comment mana? Oh, komen apa? Powerbank please. Jangan end live. Baju ni pun mencabar. Kak Faz cakap baju ni mencabar. Okey awak, baju saya yang mencabar. Awak mencabar saya. Saya baju je. Aish. Dah hilang. Sekejap je. Tenang Q, baik saya cuba bertenang ni. Okey, tak cukup tenang ke? Saya rasa dah bertenang sangat dah ni. Saya rasa saya cukup bertenang dah ni. Ya. Merah kan? Korang memang suka merah. Makin pink kan? Aish. Yang. Macam babi ke? Salah? Chinese New Year. Macam ni ke? Macam ni? Okey. Macam tu. Boleh bernafas tak tu? Saya gurau. Boleh bernafas lagi. Cik jangan
Tentu Pak Su. Ah, Ini tidur malam ni kan. Pas masuk. Safar sekarang. Pas tenung. Pas komen saya tenung je. wah, jantung saya rasa macam tu. Pas memerhati. Terima kasih yang bagi komen. Terima kasih yang bagi power bank, ada yang bagi power bank. Terima kasih. Oh, yang jenis main cabaran. Pas cakap apa? Saya tolong awak ni. Awak ni. Awak tak baik kan? Tahu juga tengok. Tak baik buat saya macam ni. Oh. Alamak. Terkenyit pula. Haish. Apa ni? Saya pun tak tahu. Apa ni saya pun tak tahu. Okey, kalau macam ni saya tak boleh biarkan diri saya seorang-seorang menghadap 12K ni. Saya tak boleh menghadap seorang-seorang. Jadi kita awak menghadap sama-sama. mari kita menghadap bersama. Awak pergi pakai tudung kejap. Jom kita menghadap bersama. Awak tak boleh biarkan saya seorang-seorang macam ni. Ya? Kejap. Oh, salah. Macam saya buat ni. Okey, macam tu. Oh, begitu. Oh, Awak menang lah. Orang menang ni. Oh, Fatimah betul ni? Fatimah? Fatimah? Itu satu. Naik, diturun, naik balik. Okay, dia gig dengan kawan-kawan, bertenang semua ya. Anak-anak murid semua bertenang. Tak nak bertenang. Sejak bila ni tak nak dengar. Okay, kalau macam itu kita ni lah. Kita semua bertenang ya. Tak nak bertenang, baik. Tak payah bertenang. Ya, tak payah bertenang. Nak dekat 4 million. Ha? Muka saya? Merah saya? Pink? Kita pakai clean. Panas ke? Aish. Panas ke? Tak, ini saja-saja je tak pakai blusher tadi. Saya pakai sekejap. Bagi Ros. Awak. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masuklah. Tenang semua, tenang.
Oh, bertenang semua ya. Tak boleh nak tunjuk muka. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Saya ni tengah nak tidurkan Fatimah. Dengar tak bunyi fireworks kat luar tu? Say hi Uncle Q. How are you? Good. Uncle got present for you. Huh? I have present for you. Okay, thank you. Thank you. Awak tak penat ke tu? Saya agak penat juga. Tapi mereka ni menekankan sangat ni. Saya suruh diorang bertenang. Diorang tak nak bertenang. Aduh, awak dah makan ke? Saya baru lepas makan. Makan apa? Saya makan lamb. Ha? Lamb. Oh, lamb. Air? Air saya minum latte tadi. Awak patutlah dahaga. Kenapa awak sorok muka? Dah pakai elok-elok macam tu, sorok muka pula. Buat muka saya tak elok sangat. Siapa kata? Siapa kata? Saya boleh nampak sendiri. Dah pink dah. Aisyah. Saya nampak sendiri. Yes. Event tadi okey? Okay, Alhamdulillah. Semua berjalan lancar. Alhamdulillah. Tahniah, semoga lebih berjaya lagi tahun ni. InsyaAllah untuk awak juga. Bertambah rezeki. Awak sampai tadi jam berapa? Awak touchdown tadi jam berapa? Maafkan saya pintar. Saya apa jam berapa? Awak touchdown tadi jam berapa? Oh, touchdown. Touchdown tadi pukul 2:30. Okay. Fatimah dah nangis-nangis dah. Dia ingat saya tak balik hari ni. Itulah dia melekat ni. Lepas tu dengan saya tak make up je, nanti kan awak terkejut pula. Kan tak boleh. Kenapa awak tak cakap apa-apa? Saya tak nak cakap apa. Saya tak nak cakap apa. Tak ada apa lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So bolehlah belanja saya tepung pelita kan? Tak minta banyak pun. Tepung pelita jadilah. Saya suka tepung pelita juga. Awak pun suka? Yes, favourite saya. Maksudnya kalau Favourite saya juga. Kenapa semua benda nak kena sama tak tahulah awak. Jangan ganggu kami. Pergi kau dari sini, jangan ganggu kami. Okay, so awak kena belanja saya tepung pelita. Apa lagi ya? Puasa pun belum ni tapi dah fikir dah. Okay, dah boleh, tak apa. Mungkin bila kita fikir kita lagi semangat untuk puasa. Ya. Lepas tu saya pun memang bertahun tak pergi bazar Ramadan. So saya cakap tu. So saya macam look forward jugalah nak pergi after so many years. Lepas tu pergi dengan awak pula tu. Itulah tepung pelita. Apa tu? Yes, of course. Mana boleh lupa. Itu kan detik-detik. Betul? Apa dia? Kat mana ni? Saya dekat JW Marriott. Oh, dekat tempat Ricky. Dekat atas dekat ni dekat Tarbus Yes. Bukan? Yes. Tu favourite spot saya tu. Tapi awak kat atas Saya tahu.
Oh, saya nak tahu. Saya pun kat sini juga. Kenapa semua benda nak kena sama ni? Saya tak faham. Tak tahu, saya pun tak faham. Saya akan tukar sekarang. Mulai hari ni saya akan tukar supaya tak sama. Kenapa nak kena tukar? Sampai hati. Kau tak faham? Okay, Yang perempuan-perempuan janganlah bagi banyak sangat rose tu. Biarlah saya yang bagi. Bagi lain lah. tadi ni kawan-kawan saya yang suruh saya buat live. Dia kata, diorang kata diorang tak pernah tengok depan-depan saya buat live. So diorang tengok saya buat live. Saya tak sangka sampai 12,000 tengok saya. Jadi saya macam Okey lah tu. Kan semua orang nak tengok awak. Dah berbelas tahun semua orang tak dapat tengok awak. So semua pun melepaskan rindu lah. diorang nak tengok awak juga sebab diorang tag awak. Alah, kalau tengok saya selalu nanti bosan. Tak boleh tengok saya selalu sangat, nanti takut bosan. Jangan. Semalam saya dah banyak cakap dah. Semalam Faz dah banyak cakap dah. Takut nanti bosan, kan? Senang je. Tapi saya happy lah. Thank you lah awak buat saya happy. Alhamdulillah. Terima kasih juga awak pun buat saya senyum-senyum, blushing. Dah lama tak senyum-senyum, blushing macam ni. Besok mengaku lah blushing. Saya mengaku saya blushing. Tapi sebab saya tak ada reason nak cakap blusher. Saya tak akan blusher. Awak ada reason macam blush. Saya tak ada. Faham? Faham kan? Tapi itulah baju ni pun mencabar juga. It was something so I don't wanna wear that. Macam mana saya nak tidur Dah pukul 12 tau. Kenapa rekod-rekod ni? Peminat boleh. Peminat? Sejak bila peminat? Dah lama peminat. Guys, dia malu-malu guys. Dia malu-malu. Pemalu orangnya. Tapi betul-betul blushing ni. Ya ke? Awak nampak juga ke? Saya tengah tengok awak ni kan. Saya bukan tengok, saya tengah tenung awak. Cuba sampaikan sendiri cakap. Mana boleh? Okay, awak, saya punya tim ni kirim salam. Oh, waalaikumsalam. Kirim salam balik. Sampaikan assalamualaikum. Wow, ramainya. Saya pun ada ipar, Ros pun kirim salam. Saya tak risaulah ramai dengan awak tu. Ramai dengan saya. Awak tak penat ke dari pagi kerja? Saya penat. Besok ada apa? Kau tak payah cerita sini ke? Boleh cerita sini. Macam mana? Awak esok ada apa? Boleh cerita kat sini ke? Kita nak kena PM tepi je. Esok saya ada meet and greet dengan peminat saya. Untunglah ada peminat. Kalau saya serak lagi ni, saya kena jumpa awak very soon sebab saya minum air apa pun tak boleh sembuhkan saya punya serak suara ni.
Saya rasa saya kena tutup juga saya punya kamera ni awak. Jangan tadi dapat. Kamera macam tu awak. Ya. Kalau macam ni. Kita macam gini je orang ni. Okey. Boleh awak. Kita macam lock speaker je lah. Okey. Apa nak jadi ni, ya Allah. Tak tahu jadi apa ni awak. Ya ampun. Cuba awak tunjuk siapa-siapa yang dekat sana tu, saya nak tengok. Apa ni nak tunjuk? Dia nak tengok siapa tu. Marilah nak tengok. Kita pun nak berasa ada kat sana. Awak nak berasa di sini. Mana yang kau perangai bang. Kau siapa perangai? Relax bang. Semua bertenang. Semua bertenang. Okay, ready Ready tak? Nak cakap apa ni? Hi darling. Saya akan pusingkan kamera tu sekali Okay. Hai semua. Hai. Oh ramai. Ramai. Wow, cantiknya. Siapa nama baju merah tu? Jadi kita Awak macam belum melampau dengan saya ni. Awak di sini lah. Aduh. Aish, okey. Awak? Ya. Okey, sekarang ni kita memang akan tutup kamera lah gitu Tak payahlah. Kenapa pula sampai hati? Bukanlah. Awak macam saya muka macam mana ni? Muka macam mana? Merah dah ni ha. Tak apalah. Baguslah merah daripada pucat. Betul tak? Betul. Tak, kenapa malam ni macam ramai sangat ni 23K ni? Teman-teman besok cuti semua lepak ya. Saya tak gerak, saya macam penat juga ni. Kalau macam penat baliklah rest. Tapi tahu saya faham perasaan awak. Bila ramai tu kita tak nak hampakan orang kan, betul tak? Rasa yalah bersalah kan. Ya. Sebab orang support. So kita nak spend time dengan semua yang support kita, betul tak? Alhamdulillah. Saya happy tengok awak semakin hari semakin berjaya. Alhamdulillah, rezeki orang baik. Semua orang untuk semua orang. Saya doakan semua orang. Ya, mudah-mudahan. Makin bahagia insya-Allah. Mudah-mudahan. Kan, ini satu ujian juga sebenarnya. Betul. Wow, dapat banyak gift lah. Love lagi. Nak kena belajar lah nak bagi gift bunga besar tu macam mana Siapa boleh ajar Kak Faz dan diam je macam mana? Ha? Wow. Terima kasih semua kawan. Terima kasih semua. Okay, awak? Ya? Awak tidur pukul berapa? Kejap tidur Selagi awak tak off live ni, saya tak tidur lah kot. Saya boleh rasa tinggal saya panas. Wow,
Kenapa lari? Saya rasa telinga saya panas sebab Oh. Baguslah tu. Saya tak naklah tengok pucat pula. Ya, ada kipas ni. Orang kasih kipas ni. Nak order air lagi tak? Air macam dah habis je tadi tu. ada. Ada. Okay. These not lollipops, they're marshmallows. No. Let it have the pumpkin one, please. But I'm wearing orange. I want this. You can have this one. It's cute. Kipas tu untuk Kak Fas, ya ke? Ya. Ya, memang Q orangnya pemalu sangat. Saya tak sangka. Like red and pink. No. Dan Smell the pumpkin one. Merah betul muka. betul kan? Tutuplah kamera ni. Sakit pula. Jangan. Sampai hati. Kita tutup lah macam ni. Kita buat macam video call lah. Bukan video call, loudspeaker kat konon. Call Loudspeaker, lepas tu semua orang tengok. Dengar kita cakap lah. macam tu. Dia konsep apa sebenarnya ni? Dia konsep baru. Konsep baru. Mungkin orang lain bukan follow. Oh, kita mempertontonkan perbualan lah macam tu. Okey, kalau macam tu kita end live lah macam tu. Bukan dia blushing bersama-sama semua. Ya, Kak Fas tu blushing, betul. Saya mengaku. Ya ke? Ya. Betul ke? Laju sikit. Alah, semalam dah tengok banyak sangat bercakap semalam. Takut bosan nanti. Sekejap. Bukan ke korang kena balik Johor? Dah pukul berapa dah ni? Mana tahu lepas ni terus balik Johor. Bukan balik Johor esok kerja. Tak apa. Haish. Kak Fas pakai telekong pun cantik. Jangan. Nanti kalau pakai telekong, tiba-tiba orang screen record nanti nampak macam saya nak tunjuk saya solat pula. Betul tak? Kita orang salah faham. Berhati-hati lah. Berhati-hati. Mestilah kena. Kan? Saya nak pergi bilik sebelah nak ambil tudung pun tak boleh sebab saya ada bodyguard ni bodyguard kecil ni. Dia tak bagi saya ke mana-mana. Tu yang sebabnya. Tapi kan semalam saya dah banyak cakap dah. Lagi satu takut orang tengok nanti bosan. Betul awak. Biarlah orang tengok awak. Betul saya. Biar orang tengok awak lah. Pakai suit macam ni kan. Kita end live dulu Kita end live dulu. Lepas tu bila nak live lagi? Double blushing dah. Sekejap. Janganlah Tak ada kipas tu. Merah sangat dah tu. Aku pun panas. Kita kau hajar Merah sangat. Merah betul. Dua-dua. Tadi dia macam boleh cover lagi. Tak ada. Dah kipas tak? Tolong siapa-siapa bagikan kipas. Saya pakai blusher awak. Saya pakai blusher. Ni saya lap. Mana orang pakai blusher kat sini? Terima kasih. Siapa yang bagi kipas tu? Mimi. Thank you Mimi. Tolong Kak Fas. Tak pandai lah nak bagi gift-gift yang kipas lah apa semua ni. Nak kena belajar. Terima kasih. Siapa bagi tadi? Apa ke namanya? Air cukup Kalau saya dekat situ saya tolong tambahkan. Ni ada Okey, okey. separuh botol. Ada sebotol tak buka lagi. Okey, bagus-bagus. Alhamdulillah. Just by jumping into a light hole. Let me try this too. Tu tempat favourite saya tu. Nanti kita boleh ajak ramai-ramai lepak kat situ. Bro.
Tak apa-apa. Minum air pun nak kena smart eh? Oh. Saya dah 30 tau. Awak Apa tu? awak nak tidur pukul berapa? Saya tunggu awak end live baru saya tidur lah. Tapi belum nak end lagi kan? Besok cuti. Datuk. Main-main main-main. Nak tunggu kat fast open camera. Amboi. baru tidur. Fatimah tengah buat apa? Fatimah tengah tengok TV. Lepas tu dia tengah nak... dia sebenarnya sebab saya balik ni, dia tahan mata tau. Dia nak spend time dengan saya. Okey. Dia tahan mata dia. Tapi sebenarnya dia dah ngantuk. Faham. Tapi dia tahan mata sebab dia nak spend time dengan saya. Awak pun nak spend time dengan dia. Kalau nak spend time dengan dia. Tak adalah, dia tengah tengok TV. Fast, ada yang komen nak tengok. Tak boleh. Kau kan perempuan kan, bukan free hair. Jadi kalau nak tengok fast, dia tak ready, kena pakai tudung, kena apa semua. Okey, harap jangan mana-kenakan, faham. Ha? Selamat berpuasa. Okey, cuba cakap. Cakap cepat. Selamat berpuasa. Awak. Ayo, tekan semua ya. Megang sangat. Dia tu tekon ke? Megang sangat. Dia macam kalau pasal kartun tu je. Cantik. Hai. Aish. Tudung saya tak iron ni tau. Tudung tak iron ya. Ayo. Dengan rupa macam ni. Terima kasih bagi bunga kat Abang Q. Abang Q. Abang Q. Betul, saya lebih tua daripada awak. Ya. Kan? So kenalah abang kan. Kenapa tak bercakap? Ini lighting lah. Apa tu lighting? Merah putih. Hai. Macam lama je tak jumpa. Kan? Padahal baru semalam borak ni. Oh, sihat? Alhamdulillah. Penat. Tak cukup tidur sangat lagi. Mata saya macam ada... Apa orang panggil tu macam panas-panas kat sini. Ketumbit apa ke? Ketumbit? Taklah. Ada macam merah, macam panas, macam... Tak tahulah besok nak pergi klinik kot. Nak pergi check. Kenapa tak bercakap? Ini lighting lah. Apa tu lighting? Merah putih. Hai. Macam lama je tak jumpa. Kan? Padahal baru semalam borak ni. Oh, sihat? Alhamdulillah. Penat. Tak cukup tidur sangat lagi. Mata saya macam ada... Apa orang panggil tu macam panas-panas kat sini. Ketumbit apa ke? Ketumbit? Taklah. Ada macam merah, macam panas, macam... Tak tahulah besok nak pergi klinik kot. Nak pergi check. Tak cukup rehat lah tu. Dia kena mungkin. Dia dry. Itulah, cukup rehat. Masa malam ni nak tidur lama sikit.
Tapi itulah dah 12.5 kan. Jari kita Jari kita awak boleh lihat Lagi 4.30. Lagi apa? Diorang sesama diorang ni, maksudnya dia kata kalau cecam 30k, ada seorang abang dia akan belanja. Belanja apa? Belanja. Belanja Saya apa? tak tahu lah diorang sesama diorang punya deal, saya tak tahu. Saya tengah borak, saya tahu pasal belanja tu je saya tahu. Lagi 3. 27. Cikgu pula blushing. Tapi Kak tak nampak blushing kan sebab lampu kuning. Nampak pandai. Buka kamera dekat lampu kuning so tak nampak muka blushing ke tak? Awak? Saya. Nampak awak blushing. Awak sampai telinga. Macam mana awak? Awak blushing sampai telinga. Tak, dia keadaan lampu merah. Ada chandelier merah tu kan? Salahkan lampu. Dah biasa taktik ni. Dah biasa taktik salahkan Apa lampu maksud tu. awak? Oh, dah biasa Tak, kalau tak blusher dia lampu macam tu lah. Sebab saya blusher, awak boleh salahkan lampu. Macam tu lah. Faham tak? Apa awak? Saya boleh salahkan blusher, awak salahkan lampu. Saya salahkan awak. Pick up line. Kenapa pula? Ha? Kenapa pula? Ah? Tak dengar. Lah, dia buka tisu pula. Boleh tone down. Tak boleh ni, tak boleh tone down nantinya. Okay. Selera tengok. Ni mesti panas. Awak muka Sekejap. So, dia orang nak belanja saya awak macam apa merah ni? ni. Saya macam udang. Dia orang nak belanja awak apa ni? Tak, bukan. Saya tak tahu apa dia. Saya tak faham. Saya tak faham. Diorang punya hal tadi saya tak faham. Saya tahu belanja je, saya tak faham. Saya tak dapat mengikut. Saya nak belanja kiu kat Fas. Ada nak belanja kita berdua. Haish. Belanja apa? Belanja apa? Itu kita DM. Oh, thank Itu you. kita DM. Bagi gift. Itu DM tepi. PM tepi Itu DM tepi. DM ke PM? PM boleh, DM boleh. Bateri habis. Bateri habis, power bank. Tadi bukan main lagi cakap aku minta power bank. Haish. Mana saya nak tapau, dia tapau. Saya nak tapau kat Fas. Okey, nanti kita balik rest. Balik rest. Okey awak. Fatima. Everybody wants to see you sekejap boleh? Can you come and say hi? Sekejap Fatima cakap hi. You come and say hi.
Hai. Hai. Siapa tu? How are you? Siapa tu? Siapa tu? Siapa? Uncle Q. Okay, Uncle Q cakap kat Fatimah suruh tidur. Fatimah tidur Boleh? It's late already, okay? Okay? Night, okay? Okay, bye. Night. Ya. Uncle Q tak nak balik rumah ke? Dah 31,000 dah ni. Mana yang nak belanja tu, belanja cepat. Jangan tak belanja dia tau. Kesian dia. Okay, kita end live, kita rehat. Saya pun nak Rehatlah. balik. Awak rehat, tidur. Awak lah daripada siang tadi dah kan? Dari pagi tadi. Saya sanggup tau keluar dengan tak make up dengan tudung tak iron ni, saya sanggup tau. Terima kasih awak. Okay? Saya hargai sangat. So kita punya sahabat-sahabat yang masuk tengok kita ni, diorang tak jugalah. Dekan-dekan, diorang kata saya nak end live. Ya. Jadi saya dengan tudung tak iron, dengan muka begini, tak make up, saya sanggup. Okay, so kita bagi Abang Q kita berehat lah Terima kasih awak. Sangat-sangat dia menghargai itu. So saya harap yang menonton ni pun menghargai apa yang Faz buat. Amboi gift pun. Terima kasih. Oh ni lah belanjanya kot. Terima kasih. Saya harap yang menonton ni tadi yang nak tengok Faz dah dapat tengok. So Jangan mimpi buruk malam ni. Faz tak pakai makeup kan. Dia tengah nak tidurkan Fatimah. Dia bangun pergi pakai tudung untuk korang semua. Tudung tak iron tau. Tudung tak iron. So effort tau. Benda tu semua effort. Effort Betul. untuk buat korang. Alright. So terima kasih sekali lagi untuk awak dan untuk semua. Terima kasih gift semua. Terima kasih moderator saya, kerja keras. Saya nampak moderator saya cuba handle live ni juga dengan komen-komen yang mungkin ada komen-komen tak best kan. Biar je. Terima kasih moderator saya, kerja keras. Semualah, okay. Nanti ada masa kita buatlah lagi. Thank you Faz, thank you awak naik ni dari saya. Terima kasih. Okay. Alright. Semua bye-bye semua, okay. Kawan-kawan semua, good night. Pergi tengok Kamal akan pergi tengok Kamal punya live. Kamal buat night walk. Okay, support Kamal, okay. Oh dengan Balan kan? Dengan Ya. Yeah. Okay, support Kamal. Alright. Support Kamal. Semua. Awak balik tau. Okay. Awak balik rumah Saya balik. Saya bukan nak nekan-nekan, saya bukan kontrol. Tapi saya risau sebab awak daripada pagi, kesian kat awak. Saya balik. Tak apalah, Amin borak-borak dulu lah. Nanti balik lah. Janganlah sampai 3 pagi ke, kesian kan. Tak Kita dari pagi. Balik, kita dari pagi. Ya. Semua dari pagi. Kan? Semua penat. Diorang tak penat ke? Semua penat. Kan, okay. Kawan-kawan penat ke tidak? Tak penat. Dapat tengok Kak Faz tak penat. Jangan Okey, mimpi buruk okey, tak awak. tengok dengan muka tak ada makeup ni Jangan mimpi buruk semua Saya sanggup ni sebab dengan tudung tak iron ni sanggup. Sanggup. Ini luar biasa, okay? Saya tak pernah buat benda ni. Okay, awak. Okay. Sihat, ya. Alright. Okay, awak. Okay, take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak semua. Okay, bye semua. Love you all. Bye. And like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.